Aku tengok dia pada depan. Keluar tu, baru keluar kita kena beli aku. Tak. Beli apa-apa. Kemal baru kat sini, Kemal sementara. Walaupun Kemal sementara, hari first Kemal datang sini pun Kemal dah perhatikan dia. Kemal dah fikir masak-masak. Memang dia pilihan hati Kemal. Kemal dah dapat saksikan masa depan kita bersama. Kemal memilih Faik. Faik. Kenapa dia rebut aku? Walaupun aku hina-hina dia tetap bagi aku serat. Kepada dikau yang kupuja. Wajahmu bulat seperti bulan. Kau fikir aku suka kau puja aku? Sumpah tak suka. Dua kali pandang macam kui bulan. Aduh. Tapi tetap menjadi pujaan. Budak-budak kelas depan ni. Wae-wae yang kudamba. Marilah berpartner dengan saya. Ya. Kenapa Iqmal tu? Ya. Kau tahu tak kenapa dia bagi bantal kat engkau? Untuk buah hati Kemal yang tak kesampaian, iaitu Faik. Dan buah hatinya yang kesampaian untuk dia, Luqman. Ini sekali Kemal tengok memang Faik. Dua kali tengok macam Faik. Tiga kali tengok Faik. Jaja. Okey. Ini Luqman Musa. Masa tu dia cakap dengan aku, dia cerita dia kata Habibi, dia ada panggil kau Habibi tak ada faham? Manja. Ya. Kenapa suka begini di bahunya? Oh dia macam gitu kan kak? Faham? Lagi bantal. Okey. Apa buka dah? Habibi cakap dengan aku, dia kata Habibti, dia kata Habibti, kenapa Bibi panggil Bibi bagi bantal sebab masa tu Ikmal tengah buat kebajikan. Dia tengah memberi bantuan sebenarnya, cuma dia tak nak nampak sangat. Kan kalau dia bagi bantuan bantal yang betul-betul bantal hotel kan nampak sangat. Nanti orang akan kesian dengan Faik, jadi dia bagilah bantal yang cute-cute. Dia sebenarnya tengah memberi sumbangan je tu. Bantuan ikhlas. Dia menutupi kejelasan Azan untuk menutupi yang dia ni tak suka. Saya tak jealous. Siapa cakap saya jealous? Saya tak jealous. Siapa cakap saya jealous? Dia tak Mana ada aku cemburu? Mana ada aku cemburu? Patutlah dia still call sampai sekarang. Ya, dia still kau faham? Dia sampai guna fake account untuk support Faik dalam live. Dia nak menangkan dia dengan geng ni. Lagi, bagi tahu lagi. Aku okey je ni. Dia kata cakap bibir kali sama dia cakap. Dia cakap macam gitu. Faham? Lepas dia puji Faik ni suami lagi gebu-gebu. Cakap begitu. Dia cakap kau gebu. Dia tak tahu aku punya gebu boleh pergi tak mana. Dia tak tahu benda tu. Patut kan. Baru tu kan menanyakan semua tu kenapa aku rapat sama kau. Sebab Iqmal Ikut masuk kau rapat aku. dia suka madu-madu bersatu macam gitu. Patutlah banyak nyanyi lagu Madu 3 mula-mula dulu. Senyumnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia anda yang punya. Kau faham? Tak tahu lah Iqmal tu. Dia macam yang Iqmal puji Faik. Dia kalau Mal aku bagi tahu satu benda lah Mal minta maaf cakap Mal Kalau kau rasa Faik gebulah. Tapi aku gebu dan padu Mal. Aku gebu padu kental. Mampat Man. Kau pilih sekarang Mal, kau nak mana Mal? Saya okey je. Kita tak ada jealous-jealous ni. Kita handsome. Kenapa kena Iqmal dengan Faik? Faik, aku dengar macam ada orang panggil kau tadi Faik. Cuba pergi sana jap. Mana? Cuba pergi luar jap Faik. Ada orang panggil. Ada orang panggil. Tutup pintu tu Faik. Tak guna. Tak guna. Bagi bantal. Oh. Mati-mati aku menyedak hati aku benda tu sumbangan. Benda tu bantuan sekadar kebajikan. Aku dah tak nak jual lah, lantak lah. Wajar. Tapi aku faham, Faik memang comel pun masalahnya. Aku kalau jadi Kemal pun, berantakan juga hati aku nak pilih Faik dengan Azan. Tapi tak apalah. Tak apalah. Biarlah, aku akan selesaikan benda ni dengan Ikmal berdua. Aku akan berbincang dengan dia.
Aku akan tanya dia. Kita tak boleh dengar satu side je. Kita kena dengar dua-dua side. Syaitan betul semua ni. Syaitan betul semua ni. Kalau betul apa yang Pak Air cakap, aku akan mula bagi bantal dekat semua lelaki dalam AI ni. Tengok tu. Apa lagi kau ni? Muah ya. Siap kau. Siap kau Hikmah. Siap kau. Siap kau. Kau tahulah nasib kau je lagi. Kau muah-muah ya. Faham? Nasib baik hari ni aku pakai macam biker sekental. Adalah sikit semangat aku. Buat drama. Baik. Jangan buat drama. Aku ni jarang buat drama. Sekali buat panjang. Siap kau. Okay. Kacau Lokman. I will. Dia dah kacau aku punya Iqbal. Takkan aku tak kacau dia punya Lokman. I for sure, definitely, absolutely will. Tunggu. Kau tengok. Lokman tu senang sangat aku nak kacau. Itu hari pun aku kenyit mata macam gini. Lokman dah salah faham. Lokman dah mula chat aku. Zai, tadi mau kenyit mata ke aku ke? Baru kenyit macam ni. Belum aku kenyit sebelah aja. Siap. Pak jangan duduk diam-diam Jangan duduk diam-diam saja. Kau tunggu.